Bro, jom. Betul. Buat khidmat kat sini. Ha? Orang dah balik raya dah. Esok kan raya. Ke Ru dah jadi macam aku? Tak balik raya. Jom lah sambut sini, boy. Aku bukan apa Run. Aku banyak lagi kerja nak kena settle. Mat, kerja ni boleh je lepas raya buat. Raya lagi penting keluarga kau tengah tunggu ni. Jom. Tak apa Run. Kerja penting juga Run. Yelah, kalau at least kau siapkan kerja cepat Jangan balik lambat sangat. Okay? Okay. Right. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam, Rul. Zarul nak cakap sikit ni Mak. Yo, cakap lah. Zarul nak balik raya. Sejak Zarul kerja atom ni, Zarul tak pernah lagi kan beraya dengan Mak. Boleh ke Mak? Zarul, Mak takut. Takut? Apa yang Mak takutkan? Kau kojo dengan radiasi. Orang kampung selalu cakap kau bawa penyakit. Mak, kerja Zarul semua ada prosedur. Tempat kerja Zarul selamat je Mak. Mak bukan apa, Rul. Tapi, Mak... Mak? Hello? Mak? Hello Mak? Sungguh jauh di kau pergi, berpisah untuk selamanya. Oh. Ya Ren, Okey tak? aku okey je. Ni Rul, kau dengar cakap aku. Ni, kau kena faham. Mak kau dah lama pergi dah. Kau kena cuba lepaskan je. Esok dah lah hari raya. Baliklah kampung, ziarahi kubur mak kau. Jangan nanti kau menyesal pula. Okey Ren, aku cuba. That's all I want to hear. Jangan give up Ni, aku nak balik dulu. Ya Ren. Okay? Selamat hari raya. Eh. Mak, Zarul balik dulu ya. Hidup bahagia. Jangan bimbang. Zarul, jaga diri ya nak yo. Mak minta maaf ke kau. Kalau selama ni Mak tak faham kerja kau. Mak pergi dulu ya nak yo. Selamat Hari Raya sayang. Kenang daku dalam